so next segment ni kita nak tanya doktor-doktor ataupun isteri-isteri orang ni. Okay. Macam mana bahagikan tugas seharian. Being a mom, lepas tu jadi isteri, jadi dentist juga, jadi bos. Dr. Anis Dr. Aimi juga. Okay, so macam mana kita start dengan Dr. Anis dulu lah. Macam mana doktor bahagikan masa tu? Dari segi masa, Yes. dia sebenarnya it's not an easy task lah bagi saya. Pembahagian masa, and then you kena plan awal, dan alhamdulillah saya baru sahaja dapat maid tau. Sebelum ni saya tak ada maid. So saya hantar rumah pengasuh lah anak-anak saya. Jadi dekat rumah tu saya pula tak boleh tengok bersepah. Kalau bersepah, Dr. Safwan tahulah macam mana. Kau ni Dr. Safwan? Saya macam bila bersepah dia jadi saya jadi serabut. Tapi at one point kita kena handle benda tu lah. Macam mana pun jerit lah dekat anak nombor 1 ke apa kan. So sebenarnya penyusunan masa tu sangat penting. Dan of course saya banyak attend kelas-kelas jugalah. Banyak attend kelas dari segi management, dari segi leadership circle saya. Lepas tu kelas dental tak larilah sebelum saya. Yelah kita nak aktifkan lagi dalam dental kita ni, nak untuk treat patient, kita banyak pergi-pergi course. So tu adalah preparation saya untuk jadi diri saya. Saya dengar pun dah penat doktor. Doktor tak penat ke? Jadi kalau orang tanya, doktor ni tak penat ke? Sebenarnya penat, tapi dia, yelah itu sebenarnya mindset kita. Dan kita pun ada limit kita. Kalau mana you tak boleh push, you janganlah push dan jangan paksa. Itu je sebenarnya. Sebab kita ada limit kita kan. Betul tak Dr. Lea? Kalau you push ke terlalu ni, and bila you tak dapat, you jadi kecewa. Tu yang terjadinya depression tu semua. Betul. Jadi itu kita cuba susun awal. Dan of course setiap tu ada cabaran dia. Mungkin cabaran kena cerita next segment. Nanti panjang nanti korang. So kalau macam macam saya nak tanya juga Dr. Aimi kan. Daripada Dr. Aimi, government, private. So apakah cabaran-cabarannya dan preparation you juga sebagai dentist, mom of 2 kan, anak 2 orang. Macam apa beza government, masa government dengan maksudnya private? Preparation you bila dah masuk private, dan juga macam okeylah masa nak uruskan anak, uruskan kan? klinik, suami. Dan sekarang suami pun baru set up new branch kan, medical clinic. Jadi banyak pressure kat mana tu? Banyak pressure dekat yalah bila kita ada keluarga, kita memang kena berkorban kan. Berkorban, jangan pentingkan diri kan. Slow je. Diri. So tak kahwin lagi ready lah. Tahulah mana you kena susun lah you punya keutamaan kan. Maknanya kalau macam saya letak keluarga yang pertama lah. Lagi anak-anak kan. Anak-anak nak membesar mestilah anak kena support kan. Betul. So anak-anak, kalau saya bekerja, kerja semua waktu kerja je. Tak bawa balik rumah. Saya tak bawa balik lah. Memang saya tak boleh buat pun. Betul. Kalau saya bawa awak pun saya tak boleh buat. Betul. Macam mana? Macam mana Macam nak buat macam mana nak buat passion dekat rumah? Ya, tu betul. Tu soalan saya. Kerja ni lah. Apa benda-benda lah. Betul. Admin ni kan. Manage klinik. So otak tu tinggal kat klinik lah. Tak boleh bawa balik rumah. Klinik. Bukan tu je kerja je. Nota-nota semua kita tak boleh belajar kat rumah. Sorry. Nanti ada inilah ahli-ahli lain yang nak belajar sekali. So kita macam I cannot So tu belajar kat adalah rumah. cabaran Dr. Aimi. Ya. So you betul. better macam letak je lah benda-benda semua tu settle dekat klinik sahaja. Kerja. Rumah saja. Betul. Macam anak saya baru masuk darjah 1, dia macam kerja rumah dia pun kerja rumah saya. Betul. Dia sekolah kat Sri Alamin juga. Kita pun tahun 1 juga. Bila nak exam kita kena belajar dulu baru kita boleh ajar. Betul. Kan? Nanti kita nak ajar apa kan? Sekarang syllabus pun lain dah kan. So kita belajar dulu. Kita belajar sirah macam itu. Baru kita ajar dia. Tanggungjawab seorang ibu pula kan. So tu adalah perspektif Dr. Aimi. Tapi kita ada juga situasi yang mana tak boleh lari. Memang kena bawa juga kerja tu dekat rumah. Maksudnya ada mungkin parents yang bekerja office ke, ataupun macam saya sendiri pun kena juga fikir benda tu kat rumah kan. Jadi nak control emosi tu bukan senang. Tapi betul memang you
multitask lah. Memang kena macam tu. Mungkin saya pernah dengar juga anak doktor Hannah ya. Hannah Hannah tu dia dah macam 2-3 orang anak dia. Ya, anak tu sangat lasak. Lasak. So dia ujian yang berat lah. Tapi Alhamdulillah sebab dia Alhamdulillah dah dia aktif, dia banyak cakap. Walaupun dia baru 3 tahun dia dah cakap banyak dah. Dalam lift tak boleh cakap. Dalam lift saya dah buat peraturan kita tak boleh cakap dalam lift sebab dia akan memberi huraian ya kepada orang tu macam mana, orang tu besar, orang tu kecil. Anak yang pandai ni. Anak yang pandai sangat. So tu antara saya tu punya. Antara you rasa paling macam Sebab cabaran sebagai dia beza anak satu dengan dua. Anak satu saya sangat yang macam dengar cakap baik kan, perform, tenang. test semua, result gempak anak dua ni dia macam Masya Allah tantrum, terbaring kat lantai kan, kat kedai tiba-tiba dengan keluarga lain macam tu. Pergi ke keluarga lain sepit tangan tersepit kat lift. Yes, boleh ya? Dia sangat So tu adalah menyeramkan. cabaran sebagai Anak ibu yang bekerja, sebagai seorang doktor gigi dan juga sebagai seorang isteri lah. Okay. So kalau tiba-tiba lah mendapat panggilan-panggilan daripada luar tu, macam mana nak tahulah, nak handle tu daripada kedua-dua doktor yang sudah jadi ibu ni. Panggilan luar yang kecemasan ke berkenaan anak. Macam mana you guys handle ketika bekerja. Tengah kerja ni. Ya. Contoh Tanis. Kan Tanis dulu. Macam mana masa tu ada bersama dengan phone ataupun tidak, ataupun selepas 5 jam kejadian berlaku baru tahu ketika itu. Okay. As for now, Alhamdulillah, dia tak ada lah yang emergency apa-apa. Cuma emergency apa? Hannah call, which dia pakai dia punya nombor office sekolah lah. Ibu, Hannah tertinggal buku. Tu emergency dia yang melibatkan anak lah. So far, Alhamdulillah, saya tidak diuji yang macam tak ada insiden apa-apa ke apa kan. Tapi itulah dia punya call ni nak suruh hantar buku. Tapi kalau phone saya tak dapat access, which is kita daripada tengah buat patient memang tak tengok phone. Biasa akan call nombor klinik lah kalau betul-betul emergency. Macam mana Dr. Aimi pula? Kalau terima panggilan luar selalu saya memang selalu on phone lah. Saya selalu on call gitu kat handphone kan. So saya memang akan tahu awal je kalau apa berlaku. Contoh macam masa saya kat Sabah dulu masa kerja government, Taska call cakap anak saya yang pertama tu luka kat kepala dia kat sini. Lepas tu saya pun macam berdebar jugalah kan. Kita nak tahu kenapa kan. Macam kawan tolak ke apa ke kan. Lepas tu rupa-rupanya, and then saya bagi tahu lah, ya ke, okey tak? Saya tanya dulu dia stable ke tak, darah stop ke tak. Macam tu kan, kita make sure yang benda-benda emergency tu stop. And then baru kita boleh plan lah, kita nak pergi after work ke, kita kena pergi now. So, waktu tu dia kata Haris dah tak nangis, darah pun stop. Okay, saya okay lah, saya cool dulu. And then after masa saya ambil dia tu, dia pun tunjuk CCTV. Rupanya bukan dengan tolak, dia pusing-pusing sendiri. Seorang-seorang. Pusing, pening jatuh. Sendiri punya hal. Kita baru macam siapa yang buat anak aku ni macam tu kan. Buat diri sendiri. Jadi dapat. Okay. Tadi soalan apa tadi? Macam mana dengan Dr. Lia pula? Macam mana doktor bahagikan masa tu? Saya tak adalah busy sangat kan. Sebab belum jadi seorang ibu lagi kan. Cuma saya ada few other things lah yang saya buat, macam other businesses at the same time kan. Not only being a dentist. So macam saya mungkin memang kena manage time lah. Itu paling penting lah. Macam kena manage tu 1 minggu awal lah selalunya. 1 minggu ke 2 minggu awal. You 1 minggu awal, I sebulan awal. You mesti kena sebulan awal sebab you kena banyak. Kan. Seminggu awal tu pun bagi I tu macam kira dah okay lah. Sebab I tak suka, saya bukan jenis orang yang Last suka tak, saya memang jenis orang last minute. Oh, memang suka last memang minute. jenis last minute. Sebab I memang suka apa dia? I like 1-2 weeks lah. I pun tak boleh jauh-jauh. Kalau jauh-jauh selalu macam benda tu hilang. Memang akan hilang. Memang akan hilang. 2 months prior. 2 months prior tu kan. Kalau ni kan understand. Kalau I memang tak. Lagi lama lagi benda tu akan hilang daripada radar terus. So better you don't have to like plan that early lah macam tu kan. Especially kalau macam contoh pergi holiday pun takkan lah I plan. Kalau orang lain mungkin 1 bulan 2 bulan I tak boleh. I kata kalau 2 minggu tu kira dah macam okay lah. Jadi boleh push lah. Ada masa okay jom macam tu. Macam tu lah. I lebih macam tu. Tapi kalau yang
extra sikit, ekstrim sikit dia punya ni, I memang kena seminggu tu memang dah kena buat lah. Maksudnya macam tu. Seminggu sebelum. Tapi I tak ada busy lah macam dah jadi tapi tak payahlah jadi Dr. Anis. tak payah jadi. Okey lah. Dr. Anis pula baru lepas bersalin anak dah 3 orang pula sekarang. Lagilah kena handle staff klinik. Dengan anak. Ya. Ada PA ke tidak? Belum lagi. Nak kena ada dah ya. Kena ada dah. Mungkin siapa yang berminat boleh Okey, baik. slide in the DM. Okay, siapa-siapa yang berminat. Nak jadi PA Dr. Anis boleh slide kat DM Dr. Anis Tapi dia kena semua. Dia kena jaga kan anak pun, dia kena ambil anak sekolah semua boleh kena. Sangat busy. Okay. Hai, saya Dr. Anis. Saya sebagai seorang doktor gigi sangat mengesyorkan anda penggunaan Glow Up White Teeth untuk memutihkan gigi tanpa ke klinik dan juga instant result. Tetapi untuk dapatkan result yang lagi cantik, pastilah selepas buat rawatan pemutihan di klinik dan juga penggunaan Glow Up. So, apa kelebihan Glow Up? Ada hydrogen peroxide untuk mencerahkan enamel gigi. Jadi, untuk anda yang masih tercari-cari, jom cari White Teeth produk.